إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Lalu dia pahlawan, namanya Mustafa Kemal. Bila tentera barat datang, dia bangkit di medan perang dan umat bersorak, inilah wira baru Turki. Tapi bila musuh pergi, dia tak pulangkan pedang pada umat. Dia jadikan pedang itu untuk potong nadi Islam. Dia buang azan, dia haramkan hijab, dia tutup madrasah, dia bunuh tulisan Arab, dan dia umumkan Khalifah Islam sudah mati. Kemal bukan musuh yang datang dengan kapal, dia musuh yang lahir dari rahim umat sendiri. Tapi Kemal, dia bina patung dirinya, suruh rakyat sujud pada tanah dan tanam jasadnya dalam batu seakan-akan dia tak akan mati. Tapi yang hidup dalam sejarah bukan dia. Yang hidup ialah dosa besar menggantikan Islam dengan faham manusia.